Patutnya bulan-bulan puasa ni kita menahan diri daripada nafsu, menahan diri daripada rasa marah. Tapi tidak berlaku di Brazil. Korang tengok ni berapa banyak kad merah yang dilayangkan dalam satu game. Okey, ini adalah game cup final antara Atletico Mineiro dan juga Cruzeiro. Yang mana pada penghujung game 23 kad merah telah pun dilayangkan oleh pengadil. Jom kita sembang sikit pasal insiden ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So kalau korang nak tahu, ini adalah perlawanan cup final antara Atletico Mineiro dan juga Cruzeiro. Kedua-dua kelab ni adalah kelab dalam Liga Brazil. Kira Liga pertama Brazil lah, Serie A Brazil macam tu kan. Bila aku tengok kedudukan dua-dua kelab ni macam pelik sikit. Macam Atletico Mineiro ni sekarang ni dekat nombor 17. Cruzeiro pula dekat nombor 19. Tapi diorang punya liga baru start. So mungkin ini awal-awal je lah diorang dekat bawah. Tapi diorang ada cup final Aku tak tahu mungkin Community Shield ke ataupun Carabao Cup ke. Tapi memang tengah final antara dua ni. Dan Cruzeiro memecahkan kebuntuan pada minit 60. So diorang leading 1-0. Lepas tu hujung-hujung tu ada insiden yang menyebabkan pengadil melayangkan kad merah. Mungkin aku akan tunjuk video ni sekejap lagi apa yang terjadi sebenarnya. So korang tengoklah kat sini, pemain-pemain Atletico Mineiro dan juga Cruzeiro dilayangkan kad merah masing-masing. Okey, tengok nama-nama dekat sini dan mungkin akan ada satu sosok yang korang kenal. Akan ada satu nama yang korang kenal. Siapa lagi kalau bukan Mamat Sador ni? Hak. Hak yang kita pernah tengok dekat World Cup. Hak yang kita tahu dengan badan ketang, badan besar gila Mat. Nampaknya dalam aksi ni dia menunjukkan yang memang dia layak diberikan gelaran hak. Dia pun nak bertumbuk juga. Okey, jom kita layan dulu video pergaduhan diorang ni. Okey. Alright, layan Okey. So kita tengok dulu apa yang jadi. Okey, daripada aksi ni lah, keeper tangkap bola and then striker ni sebenarnya dia lompat tau atas keeper. Tapi keeper tak puas hati. Lepas tu keeper ni yang start dulu. Keeper ni sebenarnya yang start dulu and then pemain-pemain lain pun rembat lah keeper ni. Bagi aku dia lebih kepada salah keeper yang mula dulu. Sebab kalau tengok aksi striker tadi, dia macam tak berniat pun nak apa-apakan keeper tu kan. Lagi pun dia tengah leading kan. So kau tengoklah daripada sini, kalau korang zoom in sebenarnya ada banyak aksi tumbuk, aksi siku, sepak aku tak tahulah ni, sepak pun ada Mat. Sepak pun ada, cekik-cekik ada. So memang kecoh gila lah. Dah lah ini final So sebab itulah referee hujung-hujung tu terpaksa melayangkan 23 kad merah. Okey, 23 Padahal dekat atas padang ada 22 pemain je kan. Mungkin dekat bahagian bench pun ada yang kena juga. So, inilah dia yang berlaku di Brazil guys. Okay, itu saja guys. Macam biasa, korang yang nak support Wibro, tekan butang follow.